Dia nak buka ah. Dia nak buka ah. Dia nak buka ah, tak payah kot. Tak payah. Standby. Kereta dia sendiri punya. Sendiri punya. Dia dalam kereta dia memang selalu ready benda ni. Kereta dia ke kereta orang lain? Kereta dia owner dalam Lain, kereta lain lah. Ini pun kereta dia, ini kereta dia. Saya rasa kereta dia. Ini bang punya bukan? Apa? Ni. Ini dia punya. Ini dia punya. Dia kata dia habis ni. Lepas tu I datang 3 kilo pun tak boleh ni. Saya bawa. Maksudnya dah besar lah tadi. Dah besar. Saya sampai tadi dah sampai belakang api tu. Yalah. Kereta aku. Ni Satria. Ha? Dulu tahu kan? Betul anggrek. Betul anggrek ke? Pagi lah. Tapi kalau kebakaran keluar juga. Untuk diulang pun kita suruh tak jaya lah kalau kita pelakar tak penting. Supaya biasa wiring kan. Biasanya wiring.
Tapi elok lah kemas je. Kemas pula. Tak ada terbakar yang ni wiring kan. Satria. Satria dah jadi sate. Sate Ria. Thank you. Okay, then. Masih Besar Jaya. Badan. Ini kita ambil. Tapi mana beli orang ni kan? Ada je beli mana? Saya baru beli kawalan. Mana beli tu? Saya tak tahu dia. Jadi tengok dulu. Jadi kami kita dah minta. Ya. Pusing mana? Tu sini ya? Pusing sini ya. Ha, sebentar Sini. kan? Torchlight. Ada batu lah. Ada batu. Tu dia tadi. Kita dah pun selesai lah kes kebakaran kereta yang tiba-tiba je tadi. Dan kita sampai bersama dengan Kota Anggerik kita bersama dengan Balai Kota Anggerik. Jadi kita serahkan kepada Kota Anggerik lah. Dia dah sampai tu kan. Standby je lah kat tepi tadi. Apa pun Alhamdulillah tak ada cedera, selamat, tak sentuh api pun, baru asap je. So kita moreh tadi Satria punya asap. Kereta Satria punya asap. So itulah, baru puasa ke minggu kedua kita. Dah 3 dah kebakaran dekat kawasan kita. Jadi bila bulan puasa ni lagi macam-macam sebenarnya. Kes pelik-pelik pun ada. Jadi itulah, berhati-hati guys kat sana. Mercun semua pun
rumah, masak-masak tu jangan leka. Apa pun. Okay, terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tonton lagi video kita yang lain. Teruskan support channel ni dan kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.